Cara activate Etiqa Cashback by Driving Less. Sebelum ni, nama lama dia ialah Drive Less, Save More. Okay, Cashback by Driving Less ni nama baru. Okay, cara nak activate guna Etiqa Plus App. Login masuk dekat Etiqa Plus App. Okay, dia akan paparkan macam ni. Okay, contoh kereta kita dah renew insurance, road tax pun dah renew. Okay, sekarang kita boleh proceed dekat sini. Klik Activate Now. Contoh ini untuk kereta lah. Kat sini dia ada tulis Non-Activated Vehicle. Okay, klik Activate Now. Kemudian, kena upload, ambil gambar odometer kereta. Nanti, dia akan automatic display berapa km. Kemudian, ambil gambar depan nombor plate kereta. Dia akan automatic display nombor plate kita kat sini. Kemudian klik confirm. Kemudian scroll kat bawah. Make sure bank details, nama bank, account number betul. Ini untuk bank detail untuk dia transfer cashback nanti. Kemudian klik I agree to the term and condition. Kemudian klik submit. Kemudian akan ada paparan macam ni. Your submission is successful. Okay, back to home. Okay, kita pergi balik dekat home page. Okay, dekat home page, status masih lagi non-activated. Kena tunggu 30 hingga 1 jam lah untuk dia update activation. Okay, selepas 1 jam, saya check balik. Okay, dia dah tukar status daripada non-activated kepada activated vehicle. Okay, klik see more ni. Okay, dekat sini dia ada display lah. Dah berjaya. Activation succeeded. Okay, untuk next submission odometer selepas 10 hari. Contoh, saya submit, saya activate 18 hari bulan. So, 10 hari selepas 8 hari bulan baru boleh upload next odometer bacaan KM. Proses dia sama. Ambil gambar odometer dan ambil gambar depan nombor plate kereta. Okey, dekat homepage Etiqa Plus App ni, scroll kat bawah, ada calculator. Kat sini boleh buat estimation lah. Contoh, isi berapa banyak insurans yang kita bayar. Kemudian, bila tarikh expired. Kemudian kat sini kita boleh select lah berapa km estimate kita drive satu hari kan. Contoh, 13 km satu hari. So, dalam setahun kita boleh dapat cashback 140. Okay, maksimum 42 km. Kalau lebih pada 42 km, tak dapat lah cashback.